Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wahai saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, kita biasa dengar dah cerita Fir'aun. Fir'aun ni seorang raja yang zalim lah. Fir'aun ni dia saat ni Tuhan Allah dia, siapa mengaku diri jadi Tuhan. Tapi dekat ia nak mati, ia nak beriman juga dengan Allah. Walaupun ketika hidup segar tak beriman sikit buk dengan Allah, bahkan takabur sehingga mengaku diri Tuhan. Ni keedah kita lewat mikir manusia lain, walaupun duk bertengok, duk berdebat, duk takabur, taruh mana pun. Ingat dekat nak mati, kalau tak ada taubat agak mau fikir nak jadi orang baik lah. Tengok cerita Fir'aun ni. Allah kata hatta iza adarakahul gharaq. Allah Ta'ala kata sehingga apabila Fir'aun saat ni dia dapat lemah. Dia lemah di laut Qalzum. Dia duduk lemah di laut Qalzum. Qala, Tuhan hikayat. Dia kata kena ketika dia lemah. Dia kata amantu annahu. Aku berimej bahwasanya la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Ia berimej, ia kata tak ada dah Tuhan lain malaikat Tuhan hak yang disembah oleh fuak Bani Israel tu. Tak ada dah Tuhan lain malaikat hak yang diberimej oleh fuak Bani Israel. Maka fuak Bani Israel, fuak Nabi Musa dia berimej dengan Allah. Jadi kata Fir'aun nak berimej ratik dengan Allah dekat nak mati. Sebab dia kata la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tak ada dah Tuhan lain malaikat yang diberimej dengannya dengan Tuhan saya tu oleh fuak Bani Israel, yakni Allah. Jadi kata dia nak berimej dengan Allah, tapi dia nak berimej dekat nak mati. Lepas tu Fir'aun ngaku lagi wa ana minal muslimin, yang ngaku kata ia ni muslimin. Kata setengah riwayat Allah Ta'ala suruh Jibril, malaikat Jibril ambil seluk suak dalam mulut Fir'aun. Dia bangak mati. Seolah agak isyarat kata Tuhan tak terima dah taubat ketika tu. Sebab tu Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni terima taubat hamba selama mana nyawa tak sapa di halkum. Dan nyawa sapa di halkum Allah katuk itu taubat. Wallahu a'lam.